kita ada jualan rahmah. Asalnya core activity adalah jualan rahmah. Di samping itu, untuk meningkatkan lagi marketing dan juga awareness kepada komuniti di sini, selain daripada jualan rahmah, kita bawakan AADK, agensi anti dadah kebangsaan, kita bawa Polis Diraja Malaysia, PDRM, kita bawakan Majlis Daerah Batu Gajah, juga agensi-agensi lain seperti Perkeso, ada bank ada juga saringan kesihatan, dan juga kita buka untuk kaunter jawatan kosong untuk beberapa jawatan kosong yang berada di Kelly's Castle. Jadi program hari ini kita masukkan juga dengan persembahan khas. Kita panggil daripada Kuala Lumpur untuk buat persembahan, dan juga pipe and drums daripada Scotland. Jadi mereka ini berpakaian lengkap, kostum Scotland daripada atas sampai bawah, bersama dengan pipes dan drums untuk dimainkan sepanjang hari daripada pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang. Kita syarikat Fest Imperio Sdn Bhd FISB, bermulanya pada tahun 2017, dan sekarang ni 2025 kita dah ada pun beberapa produk pelancongan dan juga beberapa produk hiliran di tempat pelancongan seperti fotografi, seperti souvenir, merchandise, termasuk juga dengan refreshment produk-produk F&B yang kita ada di beberapa tempat pelancongan. So sekarang ini kita ada di 28 lokasi seluruh Semenanjung Malaysia untuk produk hiliran pelancongan. Jadi untuk mengurus produk pelancongan, iaitu tempat pelancongan sendiri, kita ada sekarang ini di Kelly's Castle, Batu Gajah, Perak, dan Disember nanti insyaAllah kita akan buka satu lagi tempat pelancongan di Japanese Village Park Ipoh, di Taman DR Ipoh setakat ni. Di Kelly's Castle ini dia ada banyak ruang yang kita boleh tonjolkan. Antaranya sekarang ni yang kita ada adalah sejarah. Bangunan ini sendiri menjadi bangunan sejarah sejak 1910. Sebelum itu lagi. Jadi sejak 1910 bangunan ini sudah tersedia ada. Cuma bila kita ambil alih sejak Januari 2025, beberapa penambahbaikan yang telah kita buat, seperti contohnya kita sudah membuat fully automatic kiosk system. Kita juga tambah produk classic tram, kita ada memanah, kita ada kuda, dan juga kita ada kisah-kisah sejarah yang kita ceritakan setiap malam dalam live kita punya social media. Jadi antara lain yang kita tonjolkan adalah kita telah pun membuka satu ruang baru, iaitu kita panggil sebagai Mother's Farm. Untuk kita memahami bagaimana Mother's Farm itu, kita ada produk-produk pertumbuhan, ada produk-produk buah-buahan, ada produk-produk sayur-sayuran, dan juga penternakan sedikit sebanyak untuk kita beri market itu kepada pelancong yang datang. Itu segmen pertama. Kita kena faham bahawa Kelly's Castle ini dibina atas dasar cinta William Kellys kepada isterinya Agnes. Jadi dengan itu kita namakan Kelly's Castle ini sebagai Taj Mahal Tanah Melayu, sebab Taj Mahal itu dibina atas dasar cinta Shah Jahan kepada Mumtaz. Jadi ceritanya sama. Itu cerita yang pertama. Yang kedua, kita mula buka malam sejak daripada April sehingga hari ini, dan kita akan teruskan. Kita mula buka malam, tujuannya untuk kita mesti hentikan cerita berkenaan dengan mistik, dan jika kita datang di waktu malam, kita sudah pun hiaskan bangunan ini dengan lampu-lampu yang cantik. Inilah cerita yang kedua. Kita samakan cerita bangunan ini dengan bangunan Colosseum di Rom, Itali. Jadi kalau sudah pasti dia melibatkan satu pelaburan yang tinggi. Jadi dengan satu kontrak ataupun tawaran yang panjang kepada kita, maka kita telah pun susun untuk 3 tahun pertama, 3 tahun kedua, 3 tahun ketiga, apa yang kita nak lakukan untuk expand SADC ini, supaya dia mengimbangi antara sejarah, digital tourism, teknologi, education, dan juga agrotourism di Kelly's Castle ini.